Lampu suluh ni memang nampak kecil, tapi bagi aku dia antara yang paling bijak. Dia ni bijak bukan sebab dia pandai matematik, geng. Dia ni bijak bukan sebab dia boleh buat karangan. Skrin dia ni, dia akan bagi tahu siap-siap lumen berapa yang kau pakai dan berapa masa lagi yang kau ada untuk pakai. Tak cukup dengan tu, dia punya bijak ada pada cahaya dia ni. Mentol yang dia gunakan ni bukan jenis yang cikai-cikai tau. Ini jenis yang neutral, ini jenis yang warm, ini jenis yang cool. Nampak tak perubahan cahaya? Betul lah tu apa yang korang nampak. Cahaya dia ni boleh tukar putih, neutral dan juga kuning. Bagi korang lah, nampak dia ni cantik ke tak? Tak terlalu besar untuk diletakkan dalam tapak tangan. Nak dimain gantung-gantung buat keychain boleh. Datang gila kau nak jadikan dia sebagai anting-anting. Suka hati kau lah bang. Waterproof IP54 bermaksud air renjes-renjes dia okey. Kalau hujan tidak sangat digalakkan. 1 lumen, 15 lumen, 65 lumen, 200 lumen. 200 lumen ni kau rasa tak cerah, kita tekan je button menu ni. Nak jadikan perumpamaan, ini yang biasa kebuka lampu merah, ini penangan 600 lumen. Bapak cerah teruk, tak pasal-pasal bilik ni. Masalah dia ni tu je lah, harga dia. Bukan ni yang ini. Harga dia nak kata mahal tu tak lah untuk kualiti dia, tapi untuk poket kita kan, aduh.